Dulu impian, kenangan, coretan, pengalaman, insan tiada pernah ku jumpa. Dulu, tapi setelah ku baca, ku mengerti sebenarnya kisah kita tiada berbeza. Kisah kita tiada berbeza. Hai Cik Liana. Hai. Baca buku apa tu? Little Big Man. Macam best lah. Memang best gila. Dia orang dah buat filem tau cerita ni. Dustin Hoffman yang berlakon. I ada cerita tu. Nak pinjam? Nak, tapi you kena tunggu habiskan lah You boleh sabar ke? Alah, setakat tu manis. Sekejap je habis kan. You tu, dah bersedia ke? Tak jumpa memang. Oh, I nervous lah. I dah agak dah. Memang tak marah orang lah. Takut buat apa. Buat macam biasa je. So, kita nak ke mana Tuan Putri? Oh, kita ke tempat yang paling special dalam dunia. Cafe Kak Ju. Cafe Kak Ju? Kak Ju masuk special hari ni. Dia kata ada announcement. Come, join. Okay. Yana? Kenapa lambat? Ada kat depan tadi jam lah. Ma, Izham. Apa khabar Aunty? Baik, Alhamdulillah. He looks better in person lah. Ma, jangan cakap macam tu. Nanti dia malu, dia tengah nervous tu. Dia malu kan? Dia malu kan? Jom, Dina, come. Okay, Izham, jom let's join us. Apa lagi? Nizam, duduklah. Cik bila malu ni. Mana ada lah. So, come lah, join us. Come. Jom dah datang, Ma. Rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari. Betul tak? Betul. Wah, dahsyat lah. Okay. Ya, close the book. Okay. Have a meal. Lepas graduate nanti, Izham nak buat apa? Kerja dengan stesen TV, cari experience, lepas tu tengoklah macam mana. Izham dia kata dia nak jadi film director, Ma. Kalau Izham jadi director, nanti nak jadi extra. Kak Ju, kata ada pengumuman hari ni. Yang tu lupa. Apa dia? Kak Ju pun lupa. Well, Kak Ju dah buat keputusan yang Kak Ju tak jadi kahwin dengan Rahim. Oh, okay. And Kak Ju nak ikut Mama pergi Australia sebab Kak Ju nak tenangkan fikiran. Tapi Rahim kata dia tak nak give up, so whatever. Right? Right. Yes. Bagus. but then nanti cafe macam mana? Ni sama ke? And then Yana boleh tolong, Faz boleh cuti, tolong jaga kafe, right? Faz? Mana Faz boleh tolong? Faz dah sibuk kerja sendiri. And then kalau Faz kena pergi bersih macam mana? Tak apa Kak Ju. Kalau free nanti, Izam datang tolong Thanks, Izam. Tapi mungkin Kak Ju tak patut pergi kot. Right? No, Kak Ju. Kita orang semua ada dekat sini and we'll make sure that cafe akan okay. Kak Ju ikutlah Mama pergi Australia, okay? You know what, Kak Ju? Pergi je. Go to Australia. Faz rasa Faz boleh buat sesuatu untuk kafe ni. Yeah, right. Bye, Mama. Have a safe flight, Okay, thanks. Bye-bye. Ni, bila lagi dua orang ni nak datang melawat Mama? Tak tahulah. Nanti bila Mama nak sponsor, kita boleh pergilah. Boleh. Mama sponsor Faz dengan adik lain kali datang melawat. Nak? Okay. Promise, we jaga kafe elok. Please. Kak Ju ingat Faz ambil cuti. Unpaid leave untuk apa? Untuk main-main? Don't worry, kita tahu. But if there's anything at all, please give me a call, okay? Yes, of course, don't worry. Oh, I miss you. Cap siap. Oh ya. Okay. Kira juga. Bye.
Hai Abang Azri. Nak ke mana ni? Nak pergi kedai. Nizam suruh pergi beli rempah ratus. Kak Ju ni? Kak Ju tak ada. Kak Ju dah pergi Australia. Ya ke? Pagi tadi dia pergi dengan Mama. Awak ingat nak ajak main bola voli? Nah, dah tak ada. Abang Rahim, Kak Ju dah call tak? Dia orang tak sampai lagi. Dalam 2 jam baru sampai. Oh. Asri. Rahim. Jadi siapa nak tolong jaga kafe ni? Kak Faz ada, Nizam ada, Yana pun ada. Izham pun tolong juga kalau dia free lah. Pasal-pasal bab restoran ni, Abang Asri boleh tolong. Abang kan the expert. Tak payahlah. Tak apa, saya pun dah biasa kerja kafe ni dulu. Tak payah you nak susahkan diri you. Tak, betul-betul. Abang ikhlas ni. Tak apa. Sebab kita orang 4 orang dah ada. Jadi dah cukup dah untuk handle kafe. Tak perlu abang berdua nak tolong. Tak payah. Betul-betul. 4 orang tak cukup. Tak payah, nanti susahkan diri you. Abang jaga betul. Dia tengah buat apa? Betul Abang Asri tu kan? Suka sama kerja free. Dia tak kerja sendiri ke? Jangan rasa a battle has begun. Abang Rahim dengan Abang Azri hari ni. Kononnya nak pergi kat Kak Ju, tapi bukannya Kak Ju nampak pun apa yang diorang buat. Lagipun dua-dua Kak Ju tak nak. Buang masa je diorang turun dekat kafe. Tapi Ana tak kisah kalau diorang nak teruskan lagi usaha diorang tu. Bagus juga. Ada, tapi ada habiskan semua dah. Semua dah settle dah. Adalah, nanti Aisyah tengah you memang kelakar cerita dia. Yana, bergayut lagi? Tak buat kerja langsung. Nah ni, list of kerja yang akan disiapkan sebelum Kak Faz balik dari kedai. Banyaknya. Kak Faz ingat Yana ni robot ke? Nasib baik Yana ada 2 orang pembantu yang sungguh cekap. Izham, I ni tengah busy. Nanti sampai rumah ikut I balik, okay? Okay, bye. Abang Rahim kejap. Ni, Kak Faz suruh beli 10 barang. Nanti Yana beli 2. Lepas tu lagi 8. Abang Rahim tolong beli, please. Boleh. Thank you. Yana Imtiaz, what are you doing? Tadi Yana tengah cari cili sos. Kat mana kita taruh cili sos kita, Kak Faz? Yana, tak baik tau Yana buat Abang Asri dengan Abang Rahim macam tu. Biarlah dia nak kerja. Biarlah dia rajin sangat. Yana, I don't care, this cannot go on. Kesian tadi orang tu Yana. Yana, kalau Kak Ju tahu, mesti dia marah. Tapi Kak Ju tak tahu kan? Kak Faz nak bagi telefon Kak Ju nak cakap dia Tak payah. Nanti Yana kau yang cakap sendiri. We'll see about that. Geramnya. Yana nak baca buku pun tak senang. Bila Kak Ju call nanti, Yana nak report yang Kak Faz tak boleh handle kafe. Sampai Abang Azri dengan Abang Rahim pun kena datang tolong. Tapi kalau Yana cakap macam tu, nanti Kak Ju risau pula. Macam mana ni? Apa patut Yana buat?